Tiga-tiga boleh. Takut ada selama ni dia mengaji, guru dia sebut na'udzubillah min zalik. Bila kawan tutang kata a'udzubillah, kita salahkan dia. Tak boleh salahkan dia. Boleh. Nah, baik. Ini kiranya faedah lah. Maksudnya kita nak amalkan lapas-lapas ni tiga-tiga boleh. Kata wal'iyyazubillah min zalik, a'udzubillah min zalik, ataupun na'udzubillah min zalik. Tiga-tiga boleh. Ada guru kita tu, dia pun bagi singkat je wal'iyyazubillah. Pun boleh. Singkat. Boleh. Kita abadkan anak kita bagi amal, tambah hujung ayat. Paling singkat wal'iyyazubillah. Kan? Nak sebut bahasa Melayu panjang pula kan? Jangan lalu situ. Semoga Allah lindungi kita daripada perkara tersebut. Panjang pula kan? Bukan salah. Tapi lebih baik lagi kita datangkan lafaz yang diamalkan oleh guru kita. Wal'iyyazubillah. A'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Jadi a'udzubillah, Allah nak ajarkan kita apa musibah yang datang, maka kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi guru kita ada beritahu, para ulama ada beritahu bahawa musibah tu terbahagi kepada dua. Benda yang kita nak berlindung tu, musibah tu terbahagi kepada dua. Ya, a'udzubillah. Maksudnya kita berlindung daripada dua perkara. Okey. Dua perkara. Yang pertama, musibah dari dalam. Musibah dari dalam dan musibah dari luar. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, Allah nak bagi tahu kita berlindung ni daripada dua perkara utama. Daripada segala perkara yang kita nak berlindung dibagikan kepada dua. Pertama, musibah dari dalam. Maksud dari dalam, daripada diri kita sendiri. Kadang-kadang musibah tu bukannya kebanyakan dalam hidup kita ni, apa yang berlaku di luar juga kadang berbalik pada dalam diri kita juga. Apa contohnya? Banyak. Daripada penyakit hati itu sendiri. Apa dia? Iaitu pertama kita Allahumma salli ala Muhammad, penyakit Allah Muhammad suka merendah-rendahkan apa yang Allah berikan kepada kita. Apa lagi? Suka kagum sesuatu yang menyebabkan kita rendahkan orang lain. Benda tu tak sengaja kadang-kadang. Kita kata apa? Tengok ni aku kereta baru, padahal kereta second hand. Tapi boleh dia rasa bangga sampai dia lupa kawan dia tu tak ada kereta. Ada basikal je. Dia habaq macam tu, dalam keadaan dia bangga. Kalau dia niatkan kerana sebab kawan lain tak ada macam dia yang ada tu, itu maksudnya ujub, penyakit hati. Itu contoh musibah. Penyakit hati ni adalah musibah bagi manusia. Kata Allah, kita kena berlindung daripada perkara tersebut. Hatta musibah-musibah yang datang daripada dalam penyakit hati lah, amradul qalbi kata ulama. Ada yang sebut istilahnya ma'asiyal qalb. Jadi terbahagi dua. Itu istilah saja. Dia punya istilah dia tu sama ada dia berkata penyakit hati ataupun maksiat hati. Banyak benda. Maksiat hati ni ada terbahagi pada dua. Ada yang penyakit hati menyebabkan kita keluar daripada keimanan, menyebabkan kufur. Ada yang penyakit hati tu tak ada sampai kita kufur pun pada Allah, tapi lebih kepada syirik kepada Allah sahaja. Wal'iyyazubillah. Banyaklah antaranya contoh yang banyak yang berlaku pada hari ini, bila mana yang terbaru yang sedang tersebar di media sosial, apa dia? Rasanya di negara kita bukan kot, sahabat kawan-kawan saya kata benda tu wujud daripada negara jiran sebelah. Apa dia? Video mereka duduk dalam neraka. Hai kawan-kawan, ni kami dalam neraka, syoknya tu dia. Itu adalah bila para ulama sebut sebagai penyakit hati. Apa dia? Penyakit yang dinamakan sebagai merendah-rendahkan sesuatu yang sebenarnya besar di sisi Allah SWT. Maksud besar di sini maksudnya azab tu kalau ikutkan dahsyat. Tapi boleh dia buat pemain-mainkan, dia buat video, upload dekat TikTok. Kata apa? Syoknya kami di kalangan syurga ni, kawan-kawan kami. Bukan syurga, neraka. Wal'iyyazubillah. Itu satu penyakit. Na'udzubillah, kalau itu merujuk kepada dia nak menentang kudratullah, itu boleh jadi kufur kepada Allah SWT. Wal'iyyazubillah. Tapi kita harap-harap dia tu sebab jahil lah. Kalau jahil ni, mudah-mudahan Allah ampunkan mereka. Tapi kalau dalam keadaan dia tahu benda tu bertentangan dengan dengan kehendak Allah SWT, dia buat macam nak memainkan Allah SWT, na'udzubillah, jatuh kepada kufur. Tapi kita harap itu sebab kejahilan mereka lah. Allah ampunkan mereka, Allah bagi hidayah pada mereka, insyaAllah. Moga Allah ampunkan kita juga.
Okey? Jadi musibah di dalam tu maksudnya dalam diri kita. Allah minta kita berlindung daripada musibah daripada dalam, itu dalam diri kita. Dalam ni juga bermaksud apa ni? Dalam keluarga kita. Sebelum kita nak tengok musibah yang di luar daripada lingkungan kita, tengok daripada dalam kita, anak kita, apa lagi? Persekitaran kita dengan haiwan, dengan tumbuhan. Kadang-kadang itu juga adalah musibah. Macam kisah Allahumma salli ala Muhammad, Al-Imam Ibn Sirin. Ketika dia lalu je. Dia lalu, Ibn Sirin ni ulama hadis. Dia hidup dalam kurun ketiga Islam. Kurun 3 awal, iaitu 300 tahun awal. Satu ketika dia lalu satu jalan, jumpa orang miskin. Satu orang miskin, dia buat apa? Tak buat apa pun. Dia cuma lalu, dia nampak orang miskin, dia kata, oh, orang miskin. Dia kata macam tu je. Oh, orang miskin. Tapi para ulama beritahu daripada kisah dia, daripada saat itu, dia jatuh miskin sampai dia meninggal dunia. Oh, apa yang berlaku di situ, Ustaz? Para ulama beritahu di situ, kisah ni mengajarkan kita bahawa jangan memandang sesuatu yang ada pada diri orang tersebut sebagai sesuatu yang rendah bagi orang tersebut. Kita kata miskin, mungkin Allah Alam Ibn Sirin mungkin menganggap kemiskinan itu satu kehinaan ke, merupakan martabat yang rendah di sisi manusia ke, menyebabkan Allah balas, menyebabkan dia sendiri menjadi kemiskinan, tak dapat keluar daripada kemiskinan tersebut, Ibn Sirin. Okay? Jadi Masya Allah, itu adalah satu-satu penyakit. Apa dia? Penyakit memandang rendah pada orang. Itu bahaya. Itu antara musibah yang kita minta Allah SWT lindungkan kita daripada penyakit tersebut. Okey. Itu berkait dengan apa? Berkait dengan persekitaran kita. Haiwan,